Hai, saya Cikgu Hafsah, Guru Pengajian Perniagaan. Hari ini kita akan belajar tajuk kawalan kualiti di bawah tajuk pengeluaran semester 2. Tentu selamat. Sebenarnya di sebalik setiap produk yang hebat, ada satu proses penting yang sentiasa bekerja keras. Jom kali ini kita bongkar rahsia di sebalik kawalan kualiti. Mesti semua pernah kenakan perasaan tu bila kita buka bungkusan yang kita dah tunggu-tunggu tapi alamak, barang tu rosak, ada calar atau langsung tak boleh guna. Aduh, potong steam betul kan? Rasa geram je. Tapi kan, sebenarnya, ada satu sistem yang memang direka khas dalam dunia pembuatan. Fikirkan ia macam benteng pertahanan terakhir, yang tugasnya adalah untuk pastikan mimpi ngeri macam ni tak sampai pun depan pintu rumah kita. Inilah dia yang kita panggil kawalan kualiti. Senang cerita, ia macam satu siri tapisan dan pemeriksaan yang super ketat untuk pastikan setiap satu produk yang keluar dari kilang tu memang capai standard yang dah ditetapkan. Tak ada kompromi langsung. So, nak bagi lagi jelas, proses ni bukan setakat tengok-tengok je tau. Kawalan kualiti ni satu proses yang sangat sistematik dan teliti. Setiap produk akan diuji betul-betul untuk pastikan ia ikut satu senarai panjang syarat-syarat kualiti yang ketat. Jadi, macam mana syarikat nak laksanakan benda ni secara strategik? Diorang guna satu rangka kerja yang power. Namanya kitaran PDCA. Boleh bayangkan, ia ni macam otak di sebalik semua operasi kualiti ni. Kitaran ni ada 4 langkah je dan ia sentiasa berulang. Mula-mula, rancang. Kat sini, kita tengok proses sedia ada, cari apa masalahnya dan tetapkan matlamat yang jelas. Lepas tu, buat. Kita cuba laksanakan plan tadi, tapi dalam skala kecil dulu. Kemudian, semak, kita pantau hasil dia, cek jadi tak macam yang kita nak. Dan akhir sekali, bertindak. Berdasarkan data yang kita dapat, kita buat pembetulan dan laksanakan terus secara besar-besaran. Lepas tu, kita rani pusing balik, sentiasa cari cara nak jadi lebih baik. Okey, ini contoh realistik macam mana seorang pengurus mungkin akan fikir. Tengok tu, dia cakap matlamat kita kurang dari 1% kecacatan. Itu bahagian rancang. Mari laksanakan SOP baharu, itu pula bahagian buat. Semak hasilnya, itu semak. Dan kemudian latih pasukan. Itulah bahagian bertindak. Nampak tak? Benda yang nampak macam teori tadi itu sebenarnya sangat praktikal dalam kerja seharian. Alright, kita dah ada plan. Sekarang, macam mana pula cara nak periksa kualiti itu sendiri? Sebenarnya, ada 2 kaedah utama yang syarikat selalu guna. Jom kita tengok apa beza dua-dua ni. Okey, di sebelah kiri kita ada pemeriksaan menyeluruh. Bayangkan, setiap satu produk akan diperiksa. Satu per satu. Cara ni memang sesuai untuk barang yang mahal gila atau berisiko tinggi, macam kereta atau komponen jambatan. Di sebelah kanan pula, kita ada pelan pensampilan. Daripada nak cek beribu-ribu unit, kita cuma ambil sikit je sampel secara lawak. Kalau sampel tu okey, kita anggap semua dalam batch tu pun okey. Cara ni jauh lebih pantas dan jimat kos, terutamanya untuk ini satu contoh yang sangat jelas pasal kuasa pensampelan. Cuba bayangkan, anda kena periksa 6,000 tin minuman, satu persatu. Memang tak praktikal langsung. Sebaliknya, syarikat mungkin cuma cek 200 tin je secara rawa. Kalau 200 tin ni tak ada masalah, baki 5,800 tin yang lain tu, kira lulus dan boleh terus jual. Kan bijak dan efisien tu? Okey, sekarang kita dah tahu apa itu kawalan kualiti dan bagaimana ia dibuat. Jom kita tengok pula di mana semua ni berlaku. Sebabnya, kawalan kualiti ni bukan setakat cek kat hujung je. Ia satu perjalanan. Untuk faham, kita akan ikut proses pembuatan di sebuah syarikat komputer. Jadi, perjalanan ni bermula dekat sini. Kawalan input. Maksudnya, sebelum satu skru pun dipasang, syarikat akan cek kualiti setiap komponen. Daripada chip yang halus tu, sampailah ke casing atau kerang keluar. Bukan tu je, mesin-mesin kat kilang dan skill pekerja pun akan diaudit untuk pastikan semua dah bersedia dan berada pada tahap terbaik. Lepas tu, kita masuk peringkat 2, kawalan proses. Yang ni pula berlaku semasa komputer tu tengah dipasang. Macam yang kita boleh nampak ni, kalau ada je komponen yang rosak dikesan, ia akan terus diasingkan. Tujuannya, senang je. Kita nak tangkap apa-apa kesilapan seawal yang mungkin sebelum ia jadi masalah yang lebih besar dan tentunya lebih mahal untuk dibaiki. Dan sampai kita ke peringkat akhir, iaitu kawalan output. Lepas komputer tu dah siap pasang sepenuhnya, ia akan lalui satu lagi pemeriksaan terakhir yang paling teliti. Kat sinilah syarikat akan guna salah satu daripada 2 kaedah yang kita bincang tadi tu
sama ada periksa setiap unit atau guna kaedah pensampilan untuk bagi lampu hijau terakhir sebelum ia dibungkus. Jadi, bila dah tengok semua proses yang nampak rumit ni, mungkin kita tertanya-tanya, kenapa nak susah payah buat semua ni? Adakah ia semata-mata nak cari barang rosak? Sebenarnya, jawapannya jauh lebih mendalam daripada tu. Inilah dia sebab utamanya, kualiti membina kepercayaan. Bila satu jenama tu sentiasa bagus, kita sebagai pengguna pun akan percaya dan setia. Ia juga menjamin keselamatan kita, lindungi kita dari produk-produk yang bahaya dan yang paling penting, ia memberikan nilai. Ia pastikan setiap ringgit yang kita keluarkan tu memang betul-betul berbaloi. Jadi, sebagai penutup, cuba pandang sekeliling anda sekarang. Telefon di tangan, tertikus atau mungkin cawan kopi atas meja tu. Fikir sekejap tentang perjalanan kualiti yang setiap barang tu dah lalui. Daripada ia cuma bahan mentah sampailah ia ke tangan anda. Segala proses yang rumit tu, semuanya hanya untuk satu tujuan, untuk pastikan ia sampai pada anda dalam keadaan yang sempurna. Diharapkan semua pelajar dapat memahami apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Pelajar dapat menggunakan masa yang terluang untuk membuat ulang kaji. Terima kasih.